Nur Wahidah, angkat tangannya. Okey, Nur Wahidah daripada Setiu. Okey, Nuraini daripada HQ Kemudian Kamarul Naisa daripada Tangka. Okey, Muhammad Wiskom daripada Limbang dekat mana? Sarawak. Orang kita. Okey, Muhammad Salmi. Muhammad Salmi daripada Raub. Malam saya tanya ada bawa duit tak? Okey, mana nak bawa pokok dah habis kena tebang. Jawapan selamat tu. Okey. Kemudian Adi Azman daripada Keluang Johor. Syam. Malam saya jumpa waktu sarapan. Waktu nak pergi Kuala Kerai, Syam daripada Kuala Kerai datang mari. Cakap elok Syam baliklah ajarkan Milat, pemerintah tak payah pergi lah. Kan? Berselisih. Okey. Syariza daripada Pontian. Okay. Pontian ada satu usahawan yang import lembu kambing. Siapa nama dia? Yang ada 3,000 ekor lembu kambing dekat di Pontian. Oh, tak habis pusing dia. Ada dia. Kalau tak tahu tu tak habis pusing tu. Mana kawasan kita pun tak habis pusing dia. Besar tu maksudnya kena tahu lah. Sepatutnya tak apa-apa. Kita tak habis pusing. Okey, Rohana. Rohana daripada Batu Pahat. Erni Nadia daripada Miri. Awak balik Miri bila? Hari Khamis. Naik apa? Naik belon. Hari Khamis petang. Sebab saya akan pergi Miri hari Khamis tu. Saya akan pergi Miri tapi naik Everyone Can Fly. Sesiapa saja boleh terbang. Sebab saya ada program bersama dengan Institusi Koperasi Malaysia di Bario. Daripada Miri pergi Bario naik satu flight lagi yang tingkapnya macam bas. Boleh tengok tentu kan. Kita nampak driver ni memang macam bas. Betul harap tak muntah lah. 50 minit boleh tengok begitu meninjau banjir macam ribuan kan di Bario pada 21 hari bulan untuk bimbingan koperasi buat makanan lembu dan juga unggas, lembu kambing dan unggas saya berada di Miri daripada 19 sampai 24 hari bulan. 24 bulan mungkin boleh. Miri apa yang sedap makan? Nanti belajar kitab kena belajar bahasa kita. Okey, daripada Sharifah Aimi daripada mana? Daripada Hulu Langan. Okey, Hulu Langan. Kemudian Asmawi. Asmawi kata usahawannya ramai ni. Okey. Cikgu sudah kata usahawannya ramai ni. Dia nak tengok betul Asmawi tolak tai lembu, dia nak ambil gambar atau kat usahawan nanti. Dia nak betul suruh Asmawi tolak tai lembu. Okay. Tak apa, buktikan kita boleh. Buktikan kita boleh. Hairul Nizam. Daripada Sabah. Daripada Tawau. Okay, InsyaAllah. Kita pergi Tawau pada bulan 9 atau bulan 10 last kita pergi pusing satu Sabah tahun lepas daripada bulan 11 sampai ujung bulan 12 Kita ada program buat peternakan ayam bersama dengan Sokso. Lebih 300 orang daripada Sabah saja yang apply programnya. Kita pernah berada di Kota Belud, Merudu, Beaufort, mana lagi ada 9 tempat. Okay, dekat dengan bukit apa nama dia? Kunasang ada program festival. InsyaAllah kalau ada program lagi kita akan pergi ke Sabah. Sebab orang Sabah banyak yang ketinggalan. Kesian orang Sabah Tuan-tuan, saya lalu di kawasan Bom Mokhtar gambar Bom Mokhtar dengan isteri di kiri kanan, saya buat besar.
jalan kat roundabout tu jalan berlubang. Malu tak pemotor sepatutnya? Pemotor yang cakap wah yang handal sangat kat parlimen tu. Kan gambar dia dekat gambar banner tu dia dengan bini dia kiri kanan, betul kan? Pemotor. Tapi jalan depan signboard tu berlubang. Dan perjalanan boleh kata majoriti berlubang. Okey, kita bersyukurlah kat Semenanjung ni jalan tak berlubang kan. Okey. Ini yang satu cabaran kepada Sabah. Kita doakan pemimpin yang amanah, pemimpin yang boleh bantu rakyat ya. Okey, Kelvin, masa Kelvin. Oh, daripada Sadakan. Kita ada buat program di Sadakan nanti ya. Okey, Rizwan Muang. Oh, Cik Rizwan daripada Muang. Kemudian Nur Fatimah daripada Marang. Oh, Marang ya. Okey, kemudian daripada Jabat Islam Negeri Terengganu, Muhammad Aidil. Alhamdulillah ha. Ingat baru ni ada Menteri Besar tarik diri pun tarik diri daripada jadi apa? Kawasan dia kan. Ingat dia bukan tak jawatan ya. Tapi pergi ke Sabah yang dianggap macam Sabah Sarawak. Yang dia kena tahan ya. Menteri Besar Terengganu. Tak baca apa-apa. Okay. Haikal. Okey, Haikal daripada Kuala Lipis. Aida daripada Besut. Sekali datang, lelai. Kadang-kadang tak ada nak menjimatkan kos visa dalam satu negeri, uling lah. Ni sendiri kos kita tak ada. Tak apa, mungkin bajetnya ada. Sebab bajet ada, kalau tak digunakan kena pulang balik kan. Saya tak pulang, kalau pulang dia akan potong lagi tahun depan kan. Kena belasah semua kan. Tak apa, ni memang dah diperuntukkan untuk perjalanan. Kita akunya Sarah, Puan Sarah daripada Pontian, daripada Besut. Oh, sekali lah ya. Okey, Cik Amir, oh sekali ingat lah. Amir ni pernah datang 2017. 2017 program waktu dengan koperasi, masa tu ada program separuh bayar separuh kan. Alhamdulillah abangnya meneruskan projek penakan lembu kambing. Katanya semalam tahun ni dia jual 80 ekor, kambing 60 ekor. Dan saya boleh kirakan pendapatan average sebulan 15,000 dengan jual 80 ekor lembu saja dan juga kambing 60 ekor, average pendapatan sebulan sepanjang tahun 15,000. Okey, betul. Okey. Sebab kita kira-kira ni rasa cekap juga kan. Sebab orang niaga mesti kena cekap kira. Okey, Azim. Okey, daripada Melaka kan. Alhamdulillah. Muhammad Farid daripada Kuala Kangsar, orang Perak. Ada yang tak ni? Abang nama? Dari mana? Daripada Kuala Selangor. Daripada Kuala Selangor yang paling dekat. Dia tadi datang jalan kaki je. Okay, dalam 20 minit. Sini ke tempat 20 minit lah. Okay, kalau naik motor cepat sikit lah. Dari satu siapa tak? Yang belum ada dalam grup. Ada? Semua ada? Puan tak ada? Penyelaras? Daripada HQ. Okay. Siapa lagi? Nanti masuk dalam Google ni sebab nak sebab yang buat dia punya CJ nanti komputer nak dia buat dan dibuat di Kuala Kerai, nanti di print di Kuala Selangor je. Dia akan tengok daripada Google Drive, senang. Okey, apa tujuan kita hadir program? Matlamat kerajaan, matlamat ISDA, satu, kita mesti ada knowledge untuk bantu usahawan. Kalau kita pegawai yang menjaga usahawan, kita pasal lembu kambing, kita tak tahu kambing berapa kaki, nak tahu jantan betina pun tak tahu, basic tu tak ada. Jadi macam mana kita nak pastikan usahawan kita berjaya? Inilah satu pada program yang pihak ISDA wujudkan untuk semua pegawai-pegawai. Kalau terlibat dengan perikanan, dia kena buat attend program ikan supaya dapat pastikan apa yang dijaga tu dia ada basic knowledge supaya kita boleh bantu usahawan. Tahniah pihak ISDA untuk mengajukan program sebegini ya. Matlamat dia satu, untuk pastikan pendapatan pekebun kecil meningkat dan hasil pendapatan ni adalah di luar daripada hasil biasa. Hasil daripada getah memang adalah,
Kemudian yang ni adalah untuk meningkatkan pendapatan berkebun kecil. InsyaAllah mungkin lagi 10 tahun akan datang, kerajaan tak perlu menyediakan subsidi untuk getah yang murah bila mereka dah ada pendapatan sampingan daripada ternakan ataupun pertanian yang lain. Ini satu matlamat yang jelas daripada pihak Risda. Tahniah Risda bantu rakyat berkebun kecil. Okey, ini potensi industri ternakan yang baru saya dapat daripada KP Dosem. KP itu adalah abang saya, Datuk Seri Uzi Haji Mahidin itu adalah abang saya. Jadi semalam saya WhatsApp dengan dia sebab saya dapat data 2002 dan saya minta yang terkini untuk Bancaan Pertanian tahun lepas. Risda terlibat kan Bancaan Pertanian Dosem? Bajet dia tak banyak, 500 juta tu. Risda terlibat tak? Terlibat tak? Okey, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang satu benda yang tak tahulah kenapa berlaku. Masa Dosem datang kemari, pegawai yang sepatutnya ternakan Jabatan Veterina tak ikut. Kerana bila saya tanya dengan Dosem, orang peternak ni pergi tak? Peternak ni pergi tak? Sebab kita tahu peternak-peternak yang sekitar kita kan. Dia kata tak ada. Habis kalau tak ada, tak dapatlah satu data yang komprehensif. Sebab data Bancaan Pertanian ni dibuat setiap 20 tahun. Jadi bajet 500 juta yang dikeluarkan nanti sia-sia macam tu saja. Sebab tak dapat satu keputusan yang betul untuk di mana kerajaan nak bantu. Sebab Dosem ataupun statistik ni menggunakan satu cara untuk survey apa yang berlaku di lapangan di negara kita, dan keputusan daripada Dosem ni adalah diguna pakai untuk keputusan kerajaan. Okay, macam mana nak bantu orang miskin daripada data orang miskin, macam mana nak bantu rakyat daripada data dari segi pembekalan, kena kos. Ini satu data yang penting okay. Ini data yang kita kena tahu. Kita punya ternakan lembu yang kurang 50% ni. Kita tengok kambing 10%. Kambing Tuan-tuan tengok sini. Kambing dekat sini 10%. Lembu 15%. Masa saya masuk industri, lembu 25%. 2005. Dan kambing waktu tu lebih kurang 12%. Maksudnya bila rakyat makin bertambah dan kita punya bekalan kambing lembu makin berkurangan termasuk yang bahagian lain. Mungkin ada usahawan yang buat halia, mungkin ada buat cili. Yang ni data ni kita guna pakai untuk bila berkebun kecil datang jumpa dengan tuan-tuan dan puan di stesen nak buat cili. Tuan-tuan boleh dapat reference, cili ni cukup tak cukup. Kalau katakan dah berlebih, kita tak mencadangkan kepada usahawan tu buat cili. Sebab daripada data yang tuan-tuan ada, ini perlunya data. Jadi saya bagi tuan-tuan share dia punya data tadi supaya tuan-tuan dapat guna pakai untuk tujuan perancangan masa hadapan kepada Risda ataupun kepada penduduk kecil Tapi prospek kita hari ini adalah dari segi lembu dengan kambing Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, data ni termasuk lembu kambing yang datang daripada Australia ataupun daripada Thailand yang hidup. Itu pasal sekarang ni veterina rasa selesa sebab lembunya sentiasa masuk waktu korban. Untuk makluman tuan-tuan, waktu korban lembu atau kambing disembelih satu Malaysia 1 juta ekor. Data bergantung daripada bilangan masjid dan surau. Negeri Selangor saja ada 7,000 masjid dan surau. Jadi kalau kita ambil 5 ke 10, ada yang buat 15, ada 30 ekor. Kita ambil 10 lah, dah ada 70,000. Negeri Selangor je perlukan 80,000 ekor lembu atau kambing, untuk buat korban. Satu figure yang besar. Yang ni daripada keseluruhan yang kita buat survey. Saya survey lah adik Ketua Pengarah dia, mana saya survey sendiri sebab saya industri lembu kambing. Saya bertanya dengan dia juga, kenapa tak buat data korban? Data korban mana masjid A, masjid A dan Selangor berapa ekor sembelih tahun lepas dengan tahun ni. Sebab itu reflect daripada kita punya industri. Sebab lembu kambing memang kita jual untuk korban saja. Untuk korban saja. Untuk makan-makan, untuk kenduri dah tak ada dah.
Okay, tuan-tuan kalau kahwin dengan anak-anak pun takkan tumbang lembu dulu je, sekarang tak ada. Jadi memang lembu kambing ni untuk korban saja, korban dengan akikah. Okay. Kemudian kita tengok dari segi kita punya import. Maksudnya dia punya kekurangan tadi kita import lah. Okay. Bila kita import, dia menyebabkan kita punya duit berpindah. Dan tuan-tuan tengok pula penggunaan maksudnya satu orang makan sepanjang tahun. Siapa orang Miri tadi? Orang Miri kan? Awak makan 49 kilo daging ayam setahun. Ini data ni. Kan? Orang Kuala Selangor makan telur 26 biji. Tapi bukan biji, dia kira kilo. Sebab ini dia punya data ni kg per tahun. Okey. 1 kilo berapa biji telur? Kadang-kadang kita benda buat kerja harian, tapi bila orang tanya 1 biji telur berapa gram, daripada gram tu dapatlah berapa biji sekilo kan. Dia bergantung pada saiz, tapi average dah 12 biji lah, lebih kurang maksudnya dah pernah timbang telur sendiri ke telur orang? Tak, maksud telur ayam sendiri ke telur ayam orang, itu je maksudnya. Jangan salah sangka kan, masuk tu kena jelas bunyi macam mana. Tapi okey, tuan-tuan tengok kita makan daging kambing lebih kurang 1.2 kilo. Kemudian kita makan daging lembu 6.7 kilo sebab memang rakyat Malaysia lebih makan daging lembu kan. Dan bila kita tengok pada pengeluaran 2001-23 maksudnya turun sekejap naik balik kan. Kemudian 18 tinggi, turun naik balik. Ini adalah melibatkan apa? Pengimportan dan juga melibatkan daripada mungkin usaha tuan-tuan supaya mewujudkan peternak-peternak baru, usahawan-usahawan baru. Mereka menternak kambing, menternak lembu, dan data tu akan dapat baliknya. Jadi inilah harapan pihak Nista untuk meningkatkan hasil dalam negara. Ini peringkat lebih besar sebab tuan-tuan mewakili. Tuan-tuan ni adalah mewakili kita punya Perdana Menteri yang kita paling sayangi lah. Okay? Maksudnya tuan-tuan adalah warga awam yang bantu rakyat. Macam mana pastikan supaya makanan dalam negara, terutama lembu kambing, dapat kita pastikan sentiasa ada kan. Okey, untuk kita masuk dalam industri perminan ni, apa yang kita boleh tengok? Saya sendiri sebelum masuk dalam industri ni, saya akan tengok ni. Kita tengok dari segi SSL, kadar sara diri berapa persen yang tadilah. Okey, kita tengok tu. Nombor 2, apakah cabang niaga yang kita boleh dapat hasil daripada